dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Baru saja sidang istiadat pembukaan Parlemen Malaysia digelar, sudah memunculkan polemik. Isu yang menjadi sorotan adalah persoalan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Raja Malaysia Sultan Ibrahim secara tegas menyampaikan pernyataannya bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa resmi dan identitas nasional Malaysia. Pihak manapun yang tidak dapat menerimanya dipersilahkan untuk meninggalkan Malaysia. Pernyataan tersebut memicu reaksi, terutama dari etnik Cina di Malaysia. Media Cina di Malaysia juga dinilai memperkeruh suasana dengan pemberitaan yang dianggap penyampaiannya tidak akurat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat Malaysia yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya tidak tinggal di negara ini. Bertitah ketika pembukaan sidang Parlimen 2026, baginda menegaskan bahawa apa juga sistem pendidikan yang ingin diperkenalkan perlu selari dengan dasar pendidikan negara berteraskan bahasa Melayu. Baginda menegaskan bahawa sebarang usul untuk mengiktiraf apa jua sistem pendidikan selain arus perdana mesti menerima kedudukan bahasa Melayu dan sejarah Malaysia sebagai asas utama negara. Sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasa sebagai pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Sistem pendidikan negara kita ini mestilah bertunjangkan kepada dasar pendidikan kebangsaan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. Kalau nak buat sistem pendidikan lain, kata Agong, fine, kau nak buat, sila buat, tetapi mesti menjadikan bahasa Melayu itu sebagai pengantar utama, sebagai bahasa utama dan juga mestilah belajar sejarah negara kita ini. Andai kata, kalaulah ada pihak yang tak terima bahasa Melayu, maka kata Agong, lebih baik jangan duduk dekat Malaysia, kau belah dari Malaysia. Dan titah itu telah mendapat tepukan gemuruh dari para ahli parlimen yang turut hadir dalam istiadat pembukaan pada pagi tadi. Tak berapa lama selepas Agong bertitah itu, tuan-tuan dan sekalian, ada pula penerbitan akhbar Cina yang telah membuat satu terjemahan yang salah terhadap titah Agong itu sehingga membawa satu maksud yang berlainan sama sekali dan berpotensi untuk mengundang kutukan dan juga kritikan, terutamanya dari segi perkauman. Akhbar China Press ketika membuat liputan berkenaan dengan titah Agong itu, mereka meletakkan terjemahan apa tahu? Mereka terjemahkan kata-kata Agong itu sebagai tidak tahu berbahasa Malaysia, maka boleh keluar dari Malaysia. Itu terjemahan mereka, tuan-tuan sekalian. Bagi puak-puak yang tak boleh menerima bahasa Melayu, kalau kau nak perkenalkan sistem pendidikan baru ke apa ke, bahasa Melayu tu harus dimartabatkan. Dan juga sejarah. Bagi mereka-mereka yang tak boleh terima bahasa kebangsaan, kau boleh belah, boleh berambus daripada negara ni. Bukan aku cakap. YDPA Agong Sultan Ibrahim sendiri dah bertitah di dalam parlimen hari ni. So bagi puak-puak yang tak boleh menerima bahasa Melayu, you can get lost from this country. Hampir setengah rakyat Malaysia tidak bisa berbahasa bahasa Melayu. Karena mereka terdiri dari 3 bangsa yaitu Melayu, India dan Cina. Jadi masing-masing bangsa berhak sekolah dan berbahasa ibu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan di rumah. Sedangkan alat komunikasi antar bangsa di Malaysia adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa bangsa dan bahasa negara Malaysia yaitu Melayu hanya ada di undang-undang dan tidak dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class.
Tak macam bahasa French. Mereka fasih cakap English dengan mahir. Tambahan international language. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang Nini cakap tadi. Sebenarnya bukan saja bangsa Cina. Even saya sebagai seorang bangsa Melayu, masih ada segelintir orang Melayu yang rasakan bahasa Malaysia ni tak cukup international. So bagi dia orang macam, kenapa saya nak belajar? Malu. Kenapa malu? Anda tak berpakaian. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu ni, terbuka pakaian anda. Ya, mungkin sebab kita dah dimomokkan dengan menggunakan bahasa Melayu ni nampak biasa-biasa je berbandingkan dengan bahasa lain. Jadi ini kita sebenarnya kenyataan daripada Dr. Hazmi Betul. ya, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka. Dia kata pelik dan sebenarnya situasi ini menakutkan jugalah. Ini ada pakar bahasa. Kita pensyarah ada, dari UM. Betul, kita ada Puan Afifah. Sebenarnya saya sendiri, pendapat saya lah yang saya lihatkan sebagai seorang akademik ni, tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia sendirilah, terutama Universiti Malaya, dalam kalangan pelajar ni secara amnya masih memuaskan bagi saya. Tapi ada jurang yang ketara antara pelajar. Kita tengok berdasarkan latar belakang sosioekonomi mereka. Dari mana sekolah mereka datang sebelum ni, bagaimana perkembangan penggunaan bahasa di rumah tu sendiri. Okay. Kemudian pelajar tu yang mendapat pendidikan asas di sekolah kebangsaan dan berbahasa Melayu di rumah ni menunjukkan penguasaannya lebih tinggi berbanding mereka yang datang dari sekolah aliran yang lain. Tapi kalau tanya Pak ni sekarang, Muaz, Haiza, saya tak tahu benda ini sebenarnya. Ada orang tanya, benda ini daripada atas ke bawah atau bawah ke atas, Pak ni? Maksud awak? Maksud Pak saya adalah, adakah pembelajaran ini boleh dari sekolah naik sampai kau menjadi menteri? Ataupun daripada menteri sendiri harus memperkukuhkan bahasa Melayu ini dan turun sampai ke, jadi contoh, sampai ke sekolah. Pak dia rasa kedua-dua kena bergerak serentak. Jangan tanya daripada bawah ke atas ke atau bawah atas ke bawah. Ini harus bergerak serentak. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis. Sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta belaka. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati. Tapi faktanya memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Ataupun kosakata dalam kamus dewan, mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil ataupun beberapa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya Ulu dapat Terengganu. Ulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Untuk bertutur. Tak. Adakah perikatan nasional? Okey, duduk saya jawab. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jauh. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Hulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Maksud apa masa? Saya mohon penjelasan. Penjelasannya ialah untuk memadukan bangsa. Adanya perikatan nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahaslah. No, saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional. Dia bukan menteri. Saya minta menteri jawab. Okay. Bukan Jutun jawab. Bukan menteri. Tapi adakah itu pendirian perikatan nasional? Jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Persoalan bahasa ini dinilai belum pernah benar-benar tuntas diselesaikan di Malaysia.